menjemput Encik Fazlan Fahmi daripada Bank Islam Berhad dan juga Encik Muhammad Aiman Ramli bersama-sama dengan saya, wakil daripada MIDF. Jom kita sama-sama untuk hari ini petang ni sesi berdialog. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan, nak tanya apa khabar? Baik, baik kita baik. Baik, okey. Tepuk tangan, nak dengar tepuk tangan dulu. Sebab tepuk tangan ni dia memberi aura kan. Nak tepuk tangan, Pak, sikit lagi. Alright. Okey, bersama-sama dengan saya dua jejaka daripada Bank Islam dan juga MIDF. Kata tak kenal maka tak cinta. Sebelum kita dengar pengulasan lebih lanjut, izinkan saya kenalkan Encik Fazlan Fahmi yang berbaju hitam di hujung sana, wakil daripada Bank Islam. Asalnya daripada Perak. Okey, dan memiliki ijazah sarjana muda perniagaan dari UKM. Yang penting pengalaman lebih 20 tahun di pentadbiran kredit, perbankan buncit komersial dan kini di perbankan PKS, dan jawatan sebagai Ketua Wilayah Tengah 1 merangkumi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Betul kan Encik Fazlan kan? Okey. Dan sebelum itu kita akan perkenalkan juga Encik Muhammad Aiman Ramli dari Kelantan. Pemegang ijazah sarjana muda perakanan daripada MSU, merupakan pengurus akaun MIDF wilayah Timur dan berpengalaman luas dalam bidang yang kita akan bincangkan seketika nanti. Seperti yang anda sudah maklum, program Jelajah Halal Malaysia yang berlangsung kali ini bertujuan untuk memperkasakan industri halal di negeri Kelantan lah. Sebab kita ni antara negeri yang jauh-jauh kali diadakan. Kelantan ni cukup bertuah, dan khususnya untuk membangunkan perusahaan kecil dan sederhana serta mikro untuk menjadi pemain industri tempatan. Dan kita ada produk dan kita mungkin boleh pasarkan ke seluruh domestik maupun international. Betul kan? Jadi kita nak tanyalah sikit Encik Fazlan Fahmi, apakah nasihat Encik Fazlan kepada usahawan ataupun mungkin ada bakal usahawan kita, orang kata do endorse apa yang mereka perlu buat, apa yang mereka tak perlu buat. Okey, kita persilakan. Dekat mana kita nak market benda-benda itu. Okay, Pan? Itu saja. Okey, baik. Itu dia. Jangan campur adukan personal dan juga bisnes. Ini saya yakin sebenarnya ramai yang buat begitu. Tapi lepas pada ni kita janganlah kita buat lebih supaya lebih teratur dan tersusun akaun kita. Okey, baiklah, terima kasih Encik Fazlan. Dan seterusnya kepada MIDF. MIDF ni singkatan kepada Malaysian Industrial Development Finance Berhad. Semestinya berkaitan dengan pengadaan kewangan. Jadi saya nak tanya lah sikit Encik Aiman kan, MIDF ni mungkin ramai tahu berkenaan dengan penyediaan kewangan kan. Cuma nak tahulah latar belakang dan fungsi MIDF itu sendiri. Fungsi MIDF. Okey, terima kasih Encik Aiman. Cukup kata padat dengan penjelasan tersebut. Dan kita kembali kepada Encik Fazlan. Seperti yang kita sudah maklum, Bank Islam ini telah mewujudkan berbagai program sebenarnya kan untuk menyokong perusahaan kecil, perusahaan sederhana dalam program pensijilan dan latihan halal serta ekspor tu. Okey, nak minta lah Encik Fazlan terangkan sikit apakah perkhidmatan serta bantuan kewangan yang tersedia oleh Bank Islam kepada para usahawan PKS kita. Produk ataupun khidmat nasihat yang kami boleh berikan kepada usahawan-usahawan. Okey, jadi maksudnya walaupun mikro pun masih lagi ada peluang. Boleh, mikro pun ada peluang sebenarnya. Maknanya yang baik di mikro ni, katalah dia start dengan 50,000, kita akan tengok dengan 50,000 yang kita bagi ni dia boleh meningkat tak jadi perniagaan. Kalau dia okey, cantik, dia boleh upgrade kan, kita boleh pergi ambil SME. Yes. Jadi kena ikut channel yang betul. Betul. Channel yang nasihat. Jangan salah guna duit orang bagi. Sebab kadang-kadang ni kita bagi financing ni alright, kita bagi cash 50,000 contohnya. Jangan pula guna 50,000 untuk beli benda lain. Gunalah untuk beli bahan mentah. Belilah untuk niaga, jangan beli kereta. Kan? Itulah
Betul-betul. Okey, baik. Itulah pentingnya pengurusan kewangan ni kan. Okey, terima kasih. Dah, kita berbaliklah kepada MIDF. Kita nak minta, mesti pun ada pembiayaan juga kan. Kita minta ringkasan pembiayaan yang disediakan oleh MIDF. Jadi itu saja ringkasan berkenaan dengan produk MIDF. Okey, yang tu macam dari segi pembiayaan kan. Skim ni macam mana pula? Jadi cerita sikit lah berkenaan dengan skim. Ditawarkan oleh MIDF lah. Sebenarnya saya sendiri tak tahu kan berkenaan dengan skim terbaru. Jadi ini bukan satu peluang lah. Mungkin ada sebenarnya pandemik kan, ada run business dan mungkin lepas ni anda mungkin bolehlah kata pergi ke salur yang betul. Okey, terima kasih Encik Aiman. Dan saya nak berbalik kepada Encik Fazlan. Encik Fazlan ni dah 20 tahun kan dalam bidang perbankan. Nak tanyalah sikit nasihat-nasihat yang mungkin boleh diberikan kepada usahawan atau bakal usahawan. Share lah sikit. Dipersilakan. Terima kasih. Okey, sama-sama. Betul lah, istiqomah ni sangat penting lah untuk kita. Up and down dalam bisnes ni satu benda yang biasa sebenarnya. Kita nak tanya dengan Encik Aiman pula. Okey, tadi dia ada pembiayaan, dia ada skim-skim. Kita nak tanya pula cara nak memohon dulu. Cara nak memohon macam mana? Dan apa dokumen-dokumen yang diperlukan. Ni kita punya peserta pun mungkin nak tahu kan. Nak sembang siap-siap dokumen yang diperlukan. Okey, dan kita kan dah tahu cara nak memohon. Dokumen yang diperlukan dah tahu. Nak cara hubungi pula. Macam mana ni nak cari IDF ni? Cara nak hubungi macam mana? Share sikit lah. Okey. Tunggu appointment ataupun temu janji. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Betul lah, zaman sekarang kata semuanya di hujung jari. Boleh klik-klik dan melalui website. Dan itu dia sedikit dialog kita berkenaan dengan bantuan kewangan yang tersedia untuk industri kecil dan sederhana IKS. Kita sudah sampai ke penghujungnya. Tak sedar dah sampai ke penghujungnya. Sebelum kita tamat sesi kita, saya nak tanyalah kepada kita punya peserta, sekiranya ada soalan apa-apa, berangkat tangan. Ada kan yang nak bertanya? Okey. Kalau tak ada, tak apa. Tapi sekiranya ada persoalan, mungkin sekarang tak ada masalah. Nanti bolehlah berjumpa dengan Encik Aiman ataupun Encik Fazlan. Nak belakang tabik. Boleh, tak ada masalah. Ada nak tambah? Okey, sorry. Ada satu tambahan info dari saya. Okey, so untuk pengetahuan kawan-kawan luar sana, MITI akan adakan taklimat MITI dan agensi di negeri Kelantan pada tarikh 28 hari bulan Mei di Dewan Puteri Saadong Hotel Grand Review Kota Baru. Jadi kita berjemput kepada pemain-pemain industri dan juga wakil-wakil industri untuk sama-sama menghadiri program tersebut bagi memeriahkan lagi dan juga untuk sama-sama kita networking lah orang kata. Okey, terima kasih. 28 hari bulan, pukul berapa tu? 28 hari bulan pada pukul 8.30 sehingga pukul 2. 8.30 pagi sehingga 2 petang. Anda dijemput hadir. Dan dengan itu kita ucapkan terima kasih kepada Encik Aiman, Encik Muhammad Aiman Ramli, wakil daripada MIDF, dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada panel kita daripada Bank Islam Berhad, iaitu Encik Fazlan Fahmi. Okey, baik, tanda penghargaan kita minta kita punya Ketua Pegawai Eksekutif HDC Encik Hairul Arifin Sahari untuk menyampaikan cerita kepada kedua-dua panel kita pada hari ini dengan info-info yang cukup padat. Dan saya pun teruja banyak ilmu dan pengetahuan yang saya dapat hari ini. Dipersilakan. Okey, itu dia. Dan terus kita menyebutkan silakan. Okey, Encik Muhammad Aiman untuk menerima cerita daripada HDC. Okey, baik. Terima kasih
kepada panel kita dan tidak lupa terima kasih kepada Encik Hairul Arifin Nasari selaku Ketua Pegawai Eksekutif HDC dan terima kasih kepada panel-panel kita. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Okey, untuk anda kena tunggu. Ada lagi slot-slot yang cukup menarik hari ini. Ada besok pun banyak lagi. Sekejap lagi kita akan sambung. Yang mana nak macam tadi saya cakap